Atuk Wan bawa breakfast. Lepas subuh je Wan dah call. Wan bagi tahu dah masak nasi lemak hari ni. Jadi tugas Nana masak nugget je. Atuk dengan Nana memang suka gila nugget ni. Nugget ni pun sedap gila. Makan nasi lemak dengan nugget su. Big Boss dah sampai dengan kereta Mercedes dia. Salah. Nasi lemak Wan memang the best. Sampai 2 balang teh Wan bawa. Kita akan makan. Nasi pun Wan masak daripada rumah tau. Nugget Nana, ayam goreng Wan, sambal kerang, sambal bilis pun ada. Perfect. Atuk memang perfect Periuk nasi pun Atuk lap. Timun pun Wan bawa daripada rumah dia tau. Wan, jom makan. Atuk suka makan nasi panas-panas. Kandung kau tak ada second dia. Jauh. Tak ada. Pilih lah. Lepas makan Wan ngatuk lepak dulu kat bilik. Sementara cicit-cicit semua mandi. Nak balik pun bawa berbakul-bakul. Bye Moyang. Bye, happy weekend.